Laki tak puasa. Hak tu payah kecek memang orang pening tu punah orang lain habis. Dah hak tu pakai maklum lah kalau tua kampung lagu mana tu deh. Allah cemar masa nak kecek puasa cemar. Oh. Ya kita bahasa reti sekerak-sekerak dia payah. Mana reti kata isteri kena taat ke suami. Dia tak reti kata kek dia ada. Reti dia lah kek nak pocok tu pagar we duk cokoh dia lakoh kek dia. Hak taat selama tak salah dengan syarak kan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dia ada syarak tiada. Tidak ada taat ke makhluk pada deraka ke Tuhan. Ingat itu. Kita seorang isteri. Hak kata wajib taat selama tak menyalahi syarak. Dia menyalahi syarak tak boleh. Suami tak puasa, isteri puasa hak wajib. Puasa hak wajib ni hak dak kecek ni. Puasa hak wajib seperti puasa Ramadan begini ataupun puasa dia duk qada ke. Biar tu kena ada kait-kait masalah kena kait lagi hak tu. Ni kita kecek puasa Ramadan lah. Sebenarnya puasa Ramadan hak ni hukum dia jadi berat sikit pada hak lain. Hak lain tidak ada kait jika banyak lagi puasa Ramadan lah. Jadi hak ni dia panggil masalah puasa supaya dengan semaya. Dia panggil hak Allah Taala bukan ni. Bukan hak suami, hak Allah Taala. Sebab masalah hak Allah Taala wajib atas setiap orang mukallaf bukan? Kata dia puasa. Suami tak puasa, orang panggil dia tak tunai hak dia. Hak wajib atas dia tak tunai. Tiba-tiba bila dia tak puasa, dia nak melakukan sesuatu apa dia tu persetubuhan dengan isteri dak puasa. Tak boleh balik isteri, tak boleh serah wi. Tak boleh serah wi. Haram serah wi ke? Apa yo orang tak deraka mak ye ni. Yo jak korek. Dia dah sada kira capung dengan mabuk tu boleh ada. Dia tak boleh buat kira punah jalan banyak kali. Dia. Balik isteri tak boleh serah diri nah. Mereka dia paksa tu salah dia. Tu masalah kecek hak puasa Ramadan nah. Adapun kalau puasa lain tu hak tu tafsir balik isteri dia kena minta izin dulu lagi dah. Dia tak walaupun suami jahil suku kira. Ya ada pasal suami tu hala ke jahil sikit, isteri hala ke berjuru sikit, tak ada arah jodoh hak tahal letak. Jodoh hak tahal letak. Muka itu dia kira sama nak ya. Tak ada kira tak nak jadi belah tu. Berduduk malah jadi kot tu kena lagi. Walau bagaimana pun itulah hukum. Walau bagaimana pun kalau masalah kita nak puasa sunat tak boleh kena minta izin kepada dia. Ketika dia ada di rumah dia tak ada musafir ke mana-mana, kalau kita nak amal dengan barang sunat kena minta izin daripada dia. Sebab hak dia. Dia nak tunai hak dia bila hak dia. Tu hak dia tu. Ada mungkin dia buat tegalan dengan puasa sunat. Salah di mula puasa lagi dah. Apa tak royak dulu. Dia dapat dia kena izin tu. Amal sunat kena minta izin daripada suami tu. Dia kena lagu kena berjuru tak berjuru tu dia panggil tak rupu nak ada taklih tu. Kena ada taklih tu kawan ni pasal juru nak semaya sunat nak puasa tu tak berjuru. Letih lah. Tapi kalau gawana pun tu kena tunai hak dia. Ya tengok syarat bagi dia tu. Ramadan ni tak boleh weh. Itu kan. Ya Allah Taala. Fa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Itu Allah Taala. Itulah di antara dia. Amal i'tikaf ya i'tikaf dia ada semua. Tu. Ni supaya kita duduk dalam masjid ni kan. Nawaitul i'tikaf jadi selalu duduk kita dalam bentuk ibadat diri duduk tu. Kita duduk mendengar ni di segi mendengar tu kepala di segi mendengar tu cukup. Diri duduk semata-mata duduk bila niat gitu dia boleh pahala fadilah dia dah. Baik. Lepas tu timbul soalannya setara mana tutup syarat buku iktikaf di atas kita umat ni.
Panggil umat nasbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasbah dengan Tuhan dipanggil hamba. Dari dia kan. Walau bagaimana nak royak lebih besar berat tara mana besar pun, nak bandinglah besar tara mana pun, kalau kita kira dari segi hukum taklifi ya 5, wajib, sunat, haram, makruh, harum, masuk dalam mana? Sekadar hak tahu, kalau kena tak kena cukup kira sunat dah. Sekadar hak tahu tu dah. Sekadar tahu kata sunat. Baik. Lepas tu kalau pergi lagi dalam keadaan sunat ada ke tak sekadar hak tahu kata khilaf. Khilaf. Kalau tanya sekali lagi, kata hukum saat ni iktikaf tu sunat. Nah, hukum tu sunat. Kalau tanya sekadar tahu, adakah kata sunat saat ni tu maksudnya kata ittifaq ke khilaf? Sekadar tahu. Tak tahu tu senang. Hak tu dia boleh pergi tu bang, tu antara pasal dah. Di mana tak apa tu. Tak tahu. Senang. Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau zaman sahabat gak. Inilah setengah daripada masalah yang diittifaqkan ulama kata hukum i'tikaf di masjid itu ialah hukumnya sunnah. Nah, hukum dia tu sunat. Ini dak kecek dalam hukum taklifi 5. Kita kecek sunat. Maka sunat tu dia lebih khusus sikit daripada hak kita baca sunnah. Walhas pada ayat sokmo tu lah kelimah tu lah. Cuma wakaf dengan ta marbutah, wakafnya baca sunnat. Tu wakaf dengan ta. Kalau wakaf dengan ha sunnah. Lepas tu kita jadi capuh lah ke Melayu sikit gak tabqin gak bunyi sunnah. Maimunah. Nampak dah tu? Jadi bila kita nak kecek dalam hukum taklifi ni, kita dah biasa maklumnya wajib sunnah. Kita jaga kata wajib sunnah, jaga kata dah. Kita dah katakan dengan ta wakaf ngata wajib sunnah. Kalau kita masalah iktikaf tu sama ada dalam tahun sepanjang tahun, termasuknya hak 10 akhir Ramadan dekat nak sampai ni. Jadi di segi hukumnya hukum taklifi ittifaq katakan sunnah, bukan wajib. Nampak tak? Tapi kalau nak panggil kita nak kata sunnah, hak tu dia panggil sunnah. Maka perkata sunnah tu dia umum. Hak wajib masuk dalam sunnah. Supaya semaya 5 waktu ni sunnah. Naik sampai tahap mana? Wajib dalam hukum taklifi. Semaya witir, semaya tarawih sunnah. Bila pergi sikit lagi dalam hukum taklifi wajib ke sunat? Sunat. Nah mana tu? Tu dah witir sunnah peling di mana sunnah mana ni tak ada. Tu asal sunnah. Apa namanya? Itu orang panggil umum. Terkadang wajib masalah sunnah tu dan juga sunat masalah kata sunnah. Kalau gitu amalan i'tikaf tak boleh ikah bahwasanya itu adalah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya dia. Itu amalan dia. Tak boleh ikah situ. Tapi kalau letak hukum, hukum mana? Amalan i'tikaf ialah sunnah Nabi. Tapi nak masuk dalam hukum taklifi, nak jadi ke undang-undang tu, pekat wajib ke sunat? Itulah sunat. Kalau kata tak wajib, tak ada apa kena. Tak wajib. Tapi kalau kata bukan sunnah, tak boleh. Supaya kata kita orang lelaki yang ada janggut, lepas tu taruh janggut ni masalah apa? Sunnah. Taruh janggut masalah sunnah. Lepas tu dalam hukum taklifi wajib ke sunat? Ni khilaf. Jangan ada jawab sunat lalu. Khilaf. Setengah kata wajib, setengah kata sunat.
Nak kata khilaf dulu. Setengah kata wajib, setengah kata sunat. Apa tu kita hurailah. Kalau berlaku atas kaum kata wajib, orang yang ada patak taruh tu sengaja tak ada uzur, tak ada apa, dia panggil dosa haram. Kalau berlaku atas orang kata sunat, tak ada haram apa. Cuma luput fadilah. Tapi sunnah ittifaq. Supaya juga nak tarik lagi nak cerah ni. Kita ada bulu tiap. Cabuk dengan cabuk tu itulah sunnah. Cabuk tu. Cabuk tu sunnah. Kita jangan ada ekar. Kata cabuk bulu tiap tu sunnah tak ada ekar. Lepas kita nak gunting, kau nak bakar, kau ada apa tu? Nak hilal. Sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika seorang murid dia mari ziarah dia tengah duk gunting. Duk gunting bulu tiap. Bila anak murid dia tengok, kan menyalahi sunnah ni. Sunnahnya suruh cabut. Maka Imam Syafi'i dia nak hajar, nak takut nak murid tadi tomoh, tak boleh, tomoh tu tak boleh ya. Dah itu kan. Nak tu ni tentang cabut ni. Sunnahnya cabut apa duduk gunting. Dia pun bernafas tahu nak murid ziarah dia kata lalu. Aku tahu bahawasanya sunnah cabut, tapi aku tak tahu ngerti kata dia. Masalah. Ya tengok. Apa dah dia? Tu dia. Ni aku faham tak tu dah? Kalau itu cabut adalah sunnah. Taruh janggut adalah sunnah. Wajib ke sunnah? Anu kilah. Ada kata wajib, ada kata sunnah. Semaya witir adalah sunnah. Wajib ke sunnah? Kilah. Mazhab Hanafi kata wajib. Kita orang lelaki yang tak ada uzur, Jumaah tu adalah sunnah. Apa tu? Wajib ke sunat? Khilaf. Ada kata wajib ain, ada kata wajib kifayah, ada kata sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. We faham molek itu. Jangan capur. Capur bergaul siapa tak faham tak boleh, sampai beza tak boleh pening. Begitu juga iktikaf itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi hukum syariatnya wajib ke sunat? Ittifaq ulama kata sunat. Tak ada khilaf kata wajib ada. Malaikat aridi. Apa aridi? Kita nazar. Bagi Allah aku nak iktikaf tahun ni 10 ni. Tu wajib. Tak iktikaf dosa lah. Malaikat uzur. Baru jadi wajib. Wajib aridi panggil. Sebab kita nazar. Itu tak? Itulah di antaranya hukum dia tu sunat. Lepas tu dah galak lah apa lah nak tarik tu. Galak begitu bagi orang yang ada itu galak untuk cikah tak ada apa. Sampai tak ada siapa dia berani kata wajib dah. Ada tak ada hukum kata wajib intikah? Hak sunat jadi wajib. Jadi wajib kat mana tu? Itu pasal pergi sekerak tu tak boleh lagi tu. Dalam hak nama bila puasa hak sunat jadi wajib. Jadi paling sunat jadi wajib tak hukum siapa tu? Tu kita nak kata kita tu siapa? Alalih kena hurai molek ala wajib apa wajib nu jadi orang panggil undang-undang bermasuk dalam puasa jadi wajib zikir pun wajib. Qiraat pun wajib. Kalau kata seolah Allah dah masuk bulan Ramadan ni, seolah Allah hak sunat tu jadi wajib. Tak apa macam itu. Malaikat tolong tanggung orang dengar. Mana? Tasbih balik. Tasbih balik. Hawa bekam daah mu ni gak lima betul. Walha orang iman mana? Orang panggil tasbih balik. Tolong tanggung gitu, tua diri lagu anak tak tahu. Ni berkata susah. Orang awam dengar susah. Boleh apa sepatutnya nama lagu tu wak kita akik sikit. Orang kata lah ni apa nak yuk radab. Apa kata yuk radab macam dah itu kan. Sepatutnya bulan Ramadan ni bagi orang hak luar kerja. Dah kerja kita seludah kita rebuh ni dah lebih banyak. Seolah-olah bulan ni jadi wajib berlaku hak sunat-sunat. Kalau kata gitu tak ada keliru kan dengar. Masukkan annahu ada tasbih. Ni tak masuk bulan puasa jadi wajib bih. Kok mana nak tanya apa tak boleh puasa tu buat jadi diu tu. Tak itu kan. Tu tak ada kalau ada nak tanya apa payah. Itulah. Itulah di antara banyak kali itulah tu tanggung situ. Tu tanggung situ dah. Tu dia.
Tak ada dalam tepak pertama kata jadi wajib tak ada. Malaikat dengan kita tu nazar. Dengan kita nazar tu jadi ittifaq ulama atau bahwasanya bukan wajib. Bukan wajib. Eka sunnah tak boleh. Malaikat apa kupur kan dia kena bahagia orang dah. Kerana radak orang tak sama. Radak orang awal radak tak mana sunnah tak sunnah orang awal. Tak apa dia. Kalau ada orang baik kelas sikit apa yang maklum minad din bi darurah eka tak boleh. Pas tak ramah radak tu. Dah. Tu dia. Bukan sunnah dia tak tahu gapo sunnah tak tahu. Gapo sunnah tu tak tahu. Bomolek. Dia tak tahu di humi lagi dah. Sunnah tu gapo tak tahu. Maaf ke dia. Maaf ke dia. Ya tak ana sungguh. Dia boleh kata pasal acak dia mondok sebut ya. Sunnah gu bid'ah. Betul ya sunnah bid'ah. Orang bid'ah. Nabi tak buat. Hanya tu ya. Berkaca-kaca lagi apa yang mau datang apa sama. Apa sama. Artinya balatulah. Gimana ya puasa apa? Puasa hari Sabtu. Puasa hari Sabtu duduk lagi lah. Puasa renung lah. Pas klik di sini. Klik raya sini tak ada raya lagi. Ada raya lagi kalau boleh ada berkat nak malik pergi pula. Raya nak pergi kat pula. Tak ada apa cukup betul lah. Itu kan. Takut orang tahu dah di sana nak puasa satu bung di kono halu. Pas tahu dah sini nak raya hari khamis hari apa. Klik kau ni pula dah. Bila gilah kau ana-ana pun dia puasa paling kurang 29. Kalau tak cukup wajib qada. Nak ya itu tak kira duk Malik, duk mana, duk Mekah. Tak kira. Tak kira. Ya bulan yang paling ke 29. Kata dalam riwayat Nabi SAW mula diwajibkan dia puasa Ramadan tahun yang kedua dalam hijrah. Maka dia duduk di Madinah 10 tahun berarti puasa 9 tahun je umur dia. Puasa fardu lah. Setelah difardukan Ramadan. Maka 9 tahun dia puasa, setahun je hak cukup 30. Berartinya 8 tahun tu 29. Berarti kalau kita puasa tak cukup 29 kena qada sehari. Tu. Kalau bahasa kita kata betul lah dia mata tengok tak nampak nak bulan di raya hari apa? Hari Ahad. Cukuplah. Jadi 29. Dah. Nak raya sini belum tentu lagi boleh hadir balik masa nak pergi kat nu pula, nak royak jalan wi ke demo. Ni masalah saat ni tu masalah kalau dia denung patut klik mesin ni boleh raya sini masalah lepas dah laku tu. Apa pasal apa hari 28 wajib qada sehari. Wajib qada sehari. Tak ada wajib qada 2 dah wajib qada sehari. Itu dia.